Hai semua. Dah tahu guna AINS? Hari ini bersama dengan saya, Cikgu Intan, kita akan mempelajari cara merekod bacaan menggunakan AINS. Pertama sekali, pelajar perlu memasuki akaun Delima. Sila pilih akaun Delima anda dan ikuti langkah-langkah seperti yang ditunjukkan. Tiba di halaman utama akaun Delima anda, pergi ke ruang pembelajaran saya dan cari aplikasi AINS seperti yang ditunjukkan. Tekan butang log masuk dengan akaun Delima dan pilih akaun Delima anda. Tekan butang tambah seperti di skrin untuk melihat sumber bacaan yang ada. Mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu sumber bacaan daripada buku ataupun e-book. Ini adalah antara maklumat-maklumat yang perlu pelajar isi setelah membaca buku. Pelajar juga boleh melayari rak buku maya untuk mendapatkan buku-buku online. Dengan cara ini, pelajar boleh memilih pelbagai sumber dan pelbagai buku untuk dijadikan bahan bacaan. Ini adalah buku yang akan kita rekodkan hari ini. Bahagian hadapan buku ini adalah sangat penting kerana ia mempunyai butir-butiran yang perlu diisi oleh pelajar ke dalam rekod AINS sebentar tadi. Sekiranya pelajar telah habis membaca buku tersebut, pelajar boleh merekodkan semua informasi yang terdapat pada halaman pertama buku seperti yang tertera di skrin. Setelah selesai merekodkan semua informasi tersebut, pelajar juga hendaklah untuk membuat rumusan ringkas tentang buku ini serta pengajaran yang telah didapati. Klik butang hantar dan pasti. Tahniah, anda telah berjaya mendapatkan 3 mata. Sumber seterusnya adalah sumber digital. Untuk sumber digital, pelajar boleh melayari laman sesawang seperti YouTube untuk menonton video bermanfaat. Antara video yang bermanfaat adalah seperti geng sekolah. Pelajar boleh mengisi maklumat-maklumat seperti yang ditunjukkan di dalam video. Untuk bahagian penulis dan penerbit video, pelajar hanya perlu memasuki nama akaun yang memuat naik video tersebut. Seterusnya, pelajar hanya perlu mengulangi langkah yang sama, iaitu dengan menulis rumusan dan pengajaran tentang sumber yang telah ditonton. Sumber yang terakhir adalah artikel, jurnal ataupun lain-lain. Pelajar boleh mendapatkan bahan bacaan untuk sumber ini daripada akhbar online seperti berita harian online yang ditunjukkan pada skrin. Jangan lupa untuk tulis rumusan dan pengajaran yang pelajar dapati daripada artikel ataupun jurnal yang telah dibaca.
Jangan lupa untuk menekan butang hantar dan pasti untuk merekodkan bacaan anda. Tahniah, sekarang anda telah mempunyai 3 rekod bacaan baru. Dengan ini, tamatlah sudah panduan untuk menggunakan AINS. Sekarang semua dah tahu untuk mengisi AINS kan? Jangan lupa isi AINS anda.